Anda ini right terakhir saya. Beberapa hari lepas kami dikejutkan dengan kematian ayah salah seorang daripada rakan sekelas anak kami. Arwah meninggal akibat daripada kemalangan jalan raya yang tular, iaitu peserta konvoi RXZ dari Kelantan ke Kuantan yang akan menghadiri program RXZ Fighter pada 2 Mei yang lalu. Perkara ini sangat menyentuh hati kami kerana arwah masih muda, anak-anak masih kecil. Apatah lagi anak-anak kami ini berkawan rapat. Anak sulung arwah baru sahaja berusia 11 tahun dan anak bongsu baru sahaja berusia 2 bulan. Balu dan anak-anak arwah masih lagi berada dalam keadaan terkejut dengan pemikiran ini. Jadi, Kin terpanggil untuk berkongsi pesanan ini kepada ibu ayah muda yang mempunyai hobi atau minat dalam aktiviti berisiko seperti ini. Minat atau hobi ini tidak salah, cuma kita perlu sedar bahawa minat ini mungkin dapat memuaskan hati kita, tetapi risiko yang ada mungkin akan memberi kesan yang mendalam kepada insan yang kita sayang. Kita pasti tak nak kita pergi dalam keadaan yang tidak meninggalkan apa-apa pesan kepada yang tersayang, kan? Oleh itu, antara perkara yang kita lakukan adalah sebelum kita pergi ke mana-mana, yang pertama kita pastikan telah pun menyediakan dana kelangsungan hidup secukupnya untuk anak-anak. Kita perlu sedar dan tahu, anda kita pergi tidak kembali, urusan kita di dunia telah selesai. Tetapi yang ditinggalkan tetap perlu meneruskan kehidupan. Dana pendidikan, belanja harian, itu semua perlu difikirkan dan disediakan. Yang kedua, sentiasa mengemaskini senarai harta dan senarai hutang. Seorang ketua keluarga atau suami ini biasanya jarang bercerita tentang beban kewangan yang mereka tanggung. Tahu-tahu saja pembiayaan diluruskan, tetapi malang kepada waris yang ditinggalkan jika mereka ditinggalkan dalam keadaan yang syarat dengan hutang. Sudahlah waris terpaksa meneruskan kehidupan dalam keadaan yang penuh susah payah, terpaksa pula menyelesaikan bebanan hutang yang ada. Yang ketiga, menyediakan dan mengemaskini dokumen perancangan harta. Jika kita lihat dari kategori rider ini, mereka ini bukanlah orang biasa. Mereka ini biasanya golongan usahawan dan ketua keluarga yang mempunyai pendapatan yang tinggi. Bahkan ada di antara mereka single breadwinner. Oleh itu, minat yang mahal ini juga perlu dipersiapkan dengan perancangan harta yang dimiliki. Ini sangat penting untuk memastikan nasib Balu dan anak-anak yang masih kecil terpelihara. Pastikan rumah telah dihibahkan kepada anak-anak, dana kelangsungan hidup juga telah pun dipersiapkan. Kita takkan pernah tahu bila kita akan pergi. Pernah dengarkan orang kata kita akan mati dalam keadaan apa yang kita suka. Mungkin kita akan pergi dalam keadaan menjalani minat kita. Oleh itu, ambil tindakan hari ini, buat perancangan, pastikan hobi bawa bahagia, pewarisan harta kita juga membawa bahagia.